Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Naufal Wafi bin Atfan daripada Sekolah SMUA Tarbiyah Islamiah Kampung Kuala Kajang SABK. Kod sekolah saya ialah DFP 5003. Okey, jadi di sini saya ingin berkongsi tentang rancangan pendidikan Malaysia, iaitu ciri murid sejahtera. Terdapat 5 ciri murid sejahtera. Ciri yang pertama ialah beradab. Contohnya, murid sejahtera perlulah bersopan santun, bertimbang rasa dan mempunyai etika dan nilai murni dalam kehidupan seharian. Ciri yang kedua ialah berilmu. Murid sejahtera perlulah berilmu dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dari segi akademik dan bukan akademik, dan mampu berfikiran secara kritis dan kreatif. Ciri murid sejahtera yang ketiga ialah berdaya tahan yang tinggi. Contohnya, murid sejahtera perlulah mempunyai fizikal, mental dan emosi yang kuat untuk menahan kegagalan, tekanan dan cabaran dengan sikap positif. Marilah kita menyahut seruan aspirasi Malaysia Madani dalam membentuk murid sejahtera yang mampu menyumbang kepada pihak sekolah, keluarga, masyarakat dan juga negara. Sebagai penutupnya, pemimpin haruslah berfikiran secara bijak, iaitu dengan menilai situasi yang akan dilakukan terlebih dahulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.